billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan Q Kuantan akan membentangkan berkenaan dengan pentadbiran kewangan tugasan 2. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu saya sendiri, Syed Mohsin, yang kedua Muhammad Akmal Afiq, yang ketiga Muhammad Amri, yang keempat Nur Afiqah, yang kelima Anis Nabila, dan yang keenam Muhammad Arif. Okey, kepentingan etika dan accountability dalam perolehan awam dan perauditan. Terdapat 6 poin, iaitu yang pertama menjamin ketelusan, integriti dan keadilan dalam penggunaan wang awam. Mengelakkan rasuah, salah guna kuasa dan juga konflik kepentingan. Yang ketiga, memastikan perolehan dibuat berdasarkan nilai terbaik, value of money. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi sektor awam. Yang kelima, membantu penauditan mengenal pasti penyelewengan dan ketidakpatuhan. Okey, huraian dia. Kepentingan etika dan juga accountability. Etika dan juga accountability merupakan elemen asas dalam pengurusan perolehan awam kerana ia melibatkan pengurusan wang rakyat. Amalan etika memastikan setiap keputusan perolehan dibuat secara telus, adil dan berintegriti tanpa pengaruh kepentingan peribadi. Accountability pula memastikan setiap pegawai dan institusi bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks penauditan, etika membantu auditor menjalankan tugas secara bebas dan profesional. Manakala accountability memudahkan pengesanan penyelewengan, ketidakpatuhan serta salah guna kuasa. Gabungan kedua-duanya penting bagi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor awam. Next. Seterusnya kita pergi kepada slide kedua, iaitu kes Malaysia, iaitu skandal 1MDB, isu etika dan accountability. Yang pertama, melibatkan pengurusan keuangan dan perolehan awam berskala besar, kegagalan etika, yang mana ada campur tangan politik, kurang ketelusan dalam perolehan dan pelaburan. Seterusnya, kesan terhadap pengauditan, yang mana audit sukar dijalankan secara bebas. Laporan keuangan dimanipulasi. Dan yang keempat, implikasi. Berlaku kerugian keuangan negara, hilang keyakinan awam terhadap institusi kerajaan. Jadi, kes Malaysia iaitu skandal 1MDB, isu etika dan accountability ni, kes 1MDB ni merupakan contoh jelas kegagalan etika dan accountability dalam pengurusan keuangan. Di mana perolehan awam di Malaysia dalam kes ni wujud campur tangan politik, kurang ketelusan serta kelemahan kawalan dalaman yang membolehkan salah guna dana awam berlaku. Dari sudut pengauditan, kebebasan audit terjejas apabila maklumat keuangan dimanipulasi dan tidak didedahkan sepenuhnya. Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan yang besar dan keyakinan rakyat terhadap institusi kerajaan itu sendiri terhakis. Jadi kes ni menunjukkan betapa pentingnya etika dan accountability dalam mengelakkan skandal berskala besar ni. Seterusnya, baik, seterusnya saya akan menerangkan kes antarabangsa yang melibatkan skandal Siemens, Jerman. Siemens terlibat dalam rasuah perolehan awam di pelbagai negara. Yang kedua, isu etika, di mana rasuah untuk memenangi kontrak kerajaan dan pelanggaran kod etika korporat. Yang ketiga, kesan kepada accountability, audit dalaman gagal mengesan awal serta hukuman denda besar oleh pihak berkuasa antarabangsa. Dan yang terakhir, implikasi global, di mana reputasi syarikat terjejas dan pembaharuan besar sistem pematuhan. Di peringkat antarabangsa, skandal Siemens menunjukkan bagaimana isu etika boleh memberi kesan besar terhadap perolehan awam. Siemens didapati terlibat dalam amalan rasuah bagi mendapatkan kontrak kerajaan di beberapa negara. Kegagalan etika korporat dan kelemahan sistem audit dalaman menyebabkan amalan ini berlarutan tanpa dikesan pada peringkat awal.
Kesannya syarikat dikenakan denda yang tinggi dan reputasi globalnya terjejas teruk. Namun kes ini juga membuktikan bahawa penguatkuasaan tegas dan audit yang berkesan mampu mendorong pembaharuan dalam sistem pematuhan dan tadbir urus. Seterusnya, Saudari Nur Afika. Seterusnya adalah langkah menangani isu etika dan accountability. Bagi menangani isu etika dan accountability, pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan dan organisasi awam. Antaranya ialah memperkukuh peranan audit dalaman dan audit bebas bagi memastikan pemantauan berterusan. Selain itu, pelaksanaan kod etika dan integriti membantu membimbing tingkah laku penjawat awam. Pengasingan kuasa dalam proses perolehan juga penting bagi mengelakkan konflik kepentingan. Di samping itu, ketelusan dalam laporan kewangan dan penguatkuasaan undang-undang yang tegas menjadi mekanisme pencegahan terhadap salah laku. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Pendigitalan perolehan, perolehan bagi kurangkan campur tangan manusia. Yang kedua, latihan etika dan integriti kepada penjawat awam. Yang ketiga, memperkasa institusi audit dan SPRM agar lebih bebas. Mengukuhkan mekanisme whistleblower. Dan yang terakhir adalah penilaian berterusan terhadap sistem perolehan awam. Cadangan penambahbaikan adalah walaupun langkah sedia ada telah dilaksanakan, penambahbaikan masih diperlukan untuk memperkukuh amalan etika. Pendigitalan sistem perolehan seperti perolehan boleh mengurangkan campur tangan manusia dan meningkatkan ketulusan. Latihan etika dan integriti secara berterusan perlu diberikan kepada penjawat awam bagi membentuk budaya kerja berintegriti. Selain itu, institusi audit dan badan penguatkuasa perlu diperkasa agar bebas daripada pengaruh luar. Mekanisme perlindungan pemberi maklumat atau whistleblower juga wajar diperkuatkan bagi menggalakkan pelaporan salah laku. Seterusnya, Encik Arif. Seterusnya adalah refleksi, etika, profesionalisme dan integriti kewangan awam. Etika menjadi asas kepada profesionalisme penjawat awam. Accountability memastikan setiap keputusan boleh dipertanggungjawabkan. Integriti kewangan awam menyumbang kepada tadbir urus yang baik, kecekapan perbelanjaan negara, kesejahteraan rakyat. Tanpa etika, dasar dan perolehan yang baik gagal mencapai matlamat. Sebagai refleksi, etika dan profesionalisme memainkan peranan penting dalam memastikan integriti pengurusan kewangan sektor awam. Penjawat awam yang beretika akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Accountability pula memastikan setiap keputusan boleh dipersoal dan dipertanggungjawabkan. Apabila etika dan profesionalisme diamalkan secara konsisten, ia bukan sahaja meningkatkan kecekapan perolehan awam, malah membantu mencapai matlamat dasar kerajaan serta kesejahteraan rakyat. Tanpa etika, sistem yang baik sekalipun boleh gagal. Begitu sahaja. Sekian perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.